Assalamualaikum, selamat petang korang semua. Okey, petang ni Lina nak cerita sikit lah tentang minyak kasturi kijang. Okey, yang ini minyak kasturi kijang. Minyak kasturi kijang ni dia dihasilkan dari kelenjar khusus yang terletak dekat ginjal jantan lah. Ginjal jantan dewasa yang berada di bahagian perut atau boleh dipanggil sebagai bintil kijang. So, bintil kijang itulah yang akan diproses untuk membuat wangian aroma kasturi yang harum ni. Tu seperti anda semua tahu kan, minyak wangian kasturi kijang ni memang wangian yang paling dicintai Rasulullah SAW. Okey, bau dia memang bau wangian syurga. Wangian ni sangat menenangkan jiwa lah, yang boleh tenangkan hati kita dan jiwa kita. Okey, selain daripada tu, wangian ni juga memang paling dibenci oleh jin dan syaitan jugalah. Selain daripada tu, wangian kasturi kijang ni banyak manfaatnya. Maksudnya dia boleh membantu khusyukkan lagi kita punya ibadah. And then dia juga dapat memperkukuhkan lagi lah hubungan suami dan isteri.